Macam mana kita nak tahu tahap kecemasan orang tu? Ada 3 kategori. Okey. Yang pertama kita panggil tahap 1. Tahap 1 ni biasanya dia masuk tandas. Okey. Biasa tengok kan? Dia tadi sibuk. Dia boleh hem. Konon-konon lah. Tapi jangan risau. Tunggu dulu. Bila dia keluar, perhatikan tong yang dia buang air tu. Okey. Dalam masa 5 minit, semut datang. Oh, Tu kecil manis mana lah. tahap satu? Tu tak satu kecil manis. Okey. Tahap kedua pula, super juga. Dia berdehem. Ketuk-ketuk pintu bang, cepat bang. Dia tak keluar-keluar. Lambat. Dia lambat nak keluar. Dan dia keluar. Okey. Dia keluar, kita tak ada pula. Jangan risau. Sebenarnya ada. Ada. Awak tahu apa dia? Awak tengok tak ada. Tapi bila awak keluar, semua ikut dia. Tak kedua. Semua ikut dia. Okey, tak kedua semua ikut. Okey. Tapi yang paling baik tak ketiga. Oh, tak ketiga macam mana? Tak ketiga dia buang air. Tidak apa sunyi senyap. Tiba-tiba dia keluar. Kita betul. Sini tak ada. Semut tak ada. Pergi rumah dia. Dia bawa semut.